Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah kita ceritakan di antara cara Nabi memperkenalkan zikir La ilaha illallah. Pertama, a'zamul umur. La ilaha illallah adalah sesuatu yang paling dahsyat dari semua program agama. Yang paling lagak program agama, program la ilaha illallah. Iman dahsyat. Semua Nabi sama la ilaha illallah, tapi syariatnya beda-beda. Maka itu a'zamul umur, tanpa kecuali. Semua Nabi landasannya la ilaha illallah. Sehingga dikatakan jalan yang paling dekat dengan Allah itulah zikir la ilaha illallah. Yang kedua, afdalul qurban, bawaan yang paling lega, persembahan yang paling istimewa. Sebab sebenarnya tahu uno dah berapa umur mak ada hidup, ya ada hidup, terbodoh dia tu. Yang nanti ulang-ulang. Maka ini bicara halal, kita pun yang berdoa. Tapi tanya itu bukan hanya boleh. Kalau lupa mak hanya hidup, ya hanya hidup. Kon afdalul qurban, bawaan yang paling layak kepada Allah itu la ilaha illallah. Tanpa sembahyang, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji. Tapi yang paling layak, tanpa waktu kamu umpuk Allah, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, awzanul wasail, sesuatu yang sangat cepat nyambung dengan Allah, connect. Paling galak Allah, paling gembira Allah, senang dah Allah. Karena zikir la ilaha illallah, zikir tauhid, zikir tauhid. Kita lagi sedikit lagi. Wa asyaddu wa afdalu wa asyaddu ta'ziran la ilaha illallah. Sebuah zikir yang sangat terasa, yang sangat kuat membekas pada hati hamba. La ilaha illallah membekas. Di mana itu membekas? Tak pajuh bu, tak pajuh kanji, tak pajuh mi, tak pajuh pisang terebus. Toh yang paling bagus toh. Ibu, nanti kan kamu tahu ya. Yang tu kan, bu je dah baju, mi je dah baju, kok mi kencing, pulau, bintang terebus je dah baju, kacang hijau je dah baju, limang terebus je dah baju. Tapi yang paling bagus tu lah, bu, yang menang tu lah. Makanan tanya, sempurna. Tapi subhanallah, Tuhan gaji. Alhamdulillah, gaji. Allah Akbar, Allah gaji. Tapi yang paling membawa bekas, makna membekas, berbuah hasil kepada pribadi dia. Itulah. Hanya yang lebih besar pengaruh terhadap tubuh dia kecuali la ilaha illallah. Bahaya pengaruh terhadap tubuh dia. Sebab untuk mudah faham itu lagi ada pengaruh. Bagi bu, naik dulu orang Malaysia tu, berapa pilihan bu kuat jangan. Naik pergi kanji tu lah, keju. Naik pergi bawa bintang terbuk baru, pisang-pisang.
naik je pulang no boleh boleh buat tu kira toh yang paling ramai uncap boleh mati kancok boleh tau kamu mah kancok boleh ya nah ini yang kawan begini wayan dia kaca hati kancok boleh apa yang rumah menantu kaya guna pegak afdalu wa asyaddu ta'thiran la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling sangat-sangat membekas dalam kehidupan dia. Makanya lihat riwayat Ibn berpegang ahlu la ilaha illallah ahlu la ilaha illallah la ilaha illallah laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi quburihim wala fi nusyurihim orang la ilaha illallah membacut hana gelisah lampu membacut hana menderita di mahsyar orang ahli la ilaha illallah orang ahli la ilaha hana berbanda pun lampu bahkan dia ada riwayat-riwayat dicerita orang ahli la ilaha illallah malam bak kubur tu dengar mengatakan la ilaha illallah la ilaha illallah tinggal lu penasaran hujah tu mana dia tepat tu mati itu dah tu membaca syahadat yang baca syahadat mandung jalan la ilaha illallah la ilaha illallah membekas permainan membekas hanya gaduh-gaduh yang boleh get lampu get di mahsyar get lampu get di mahsyar benar lagi dah dengar cerita budak wajib meninggal golong belum tahalul mantong laki ram ada di Arafah meninggal ada di Mina meninggal golong selesai yang haji dia dah telaga ibadah bergerak Nabi budak bak kubur tengok budak dalam kubur orang mati golong dia haji kabur tapi hanya selesai budak pun labbaik la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika apa labbaik ya kau kiamat pun labbaik innal hamda wan ni'mata tu laka wal mulk ana betul-betul kata ya bapak-bapak tu labbaik Allahumma labbaik punya membekas hanya kata makanya orang yang meninggal di tanah suci kaki ihram golong hidup ni sudah lega jadi orang kali bahkan karena orang lagi ni mukadat Tuhan mulai mukadat mereka sebab golong penting itu tunjuk yang okey lakawal la syarika lak bijak itu innal hamda kali ni bercerita dia kata orang juga lakawal tunjuk yang okey bagakkan padahal golong dalam kelakar itu digambarkan membekas termasuk ahli la ilaha illallah lampu hanya mencut di lisan di mahsyar hanya mencut di lisan ada bunuh Zakirullah fil ghafilin kasyajaratil khadra fi wasatil hasyid orang yang berzikir-zikir menyebut-nyebut Allah di tengah-tengah masyarakat yang lalai lingkungannya ada berzikir dia paling-paling dia berzikir yang betul yang berkat dan yang berdahulu tak bermak tak beryak berkau nah tak beryak bermak yang berdua kami berdua dah tahu dan dia adalah halang waro yang tak beryak tak bermak tapi yang bertawak dia di dan muka kerana ini nato kena malam juga malam satu itu apa dah hanya jauh dari itu hanya itu makan itu orang-orang yang selalu berzikir di tengah-tengah masyarakat yang tidak berzikir lagi tiba pakai rindang hijau
kebun yang mati gesak, tak boleh lampu. Namun mengatakan dengan lampu lawang mati baru mak lawang. Dengan cibak tu orang pun kalau mak lampunya orang baca ada mak lawang mati, ada mak lawang yang mati. Mak lawang yang mati yang ke mana? Orang yang berfikir lagi mak lawang mati yang ada berfikir mak lawang mati. Mereka kalau mana berfikir ke Allah mak lawang mati yang mati. Bapak dawa ni kalau dia bawa orang kopi benar. Wah, Pak Lawang mati. Pak Lawang mati. Tak apa tu. Terus Nabi, Zakirullah fil aqilin kal hayy bainal amwat. Orang yang berzikir di tengah-tengah masyarakat yang lain seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Orang kata mati tu belum pakai mati tu mati. Ini dokong yang mati. Ini dokong yang mati. Orang dah kata orang dah kata. Orang dah kata. Nah, yang mati. Tunggu baku daftar safari ukuk tunggu. Nah, tunggu dengan dia. Begitu. Daftar boleh. Cok barang kan 2 euro di dalam Jawa apa? Kayak cok di Putugas. Tahu lah. Bantu bawa laki-laki itu, guna-guna ikut tu. Ikalon tu. Pokoknya hana tanda-tanda kehidupan. Yang lain pun, tanda kematian. Kalau tiga bulan kalian lah, yang Madinah ini kalian kamu jauh kami dengan. Yang tu pun tu jauh apa juga. Kalian ikat hati lah. Oh, hai kalian kalikan. Hai kita nak berjum nak bermuda doa kita ada mudi buat di hotel. Untuk hotel. Apa kau? Hai kita bari hukum tu kan. Mati pada ini. Untuk hotel lah macam ni orang ni. Jangan tidak mencok jujur. Mana tidak mencok lo tu tidak. Macam dia orang ada betul. Apa macam tu? Yang itu makhluk di tengah-tengah masyarakat yang mati-mati, padahal matinya wajar. Macam Pak Mandadaku mati, tapi anak kuat ya, anak kuat. Atau terbalik, malamnya meninggal itu telah tidur dari laku bino, suami isteri. Banua dia meninggal itu. Meninggal juga kira-kira di mana kalau lakukan meninggal. Kerja tu tengah tu, bapak dan betul dia. Bapak dan meninggal itu ni. Macam tu pe, tapi boleh kita pe. Takut. Orang kaya meninggal. Hanya meninggal tu pun lah. Mungkin lu meninggal tu pun. Kira-kira awak ini mana ikhtiar lama-lama dia tu bawah. Ibu ada lu. Ini kesesian kawanan rakyat. Yang malamnya mak ini dulu rakyat. Bak mati dia. Orang yang berfikir di tengah-tengah lingkungan hanya berfikir lagi kita orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Laginya hinanya adanya hanahu lam majlis. Hanahu maka laginya mulianya adanya mutahu lam majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.